Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu. Oh, ku tahu banyak mau bicara, ku kan selalu ada. Bisa aja telepon selalu. Oh, selalu. Fira, Is cedera parah. Dia jatuh pokok kelapa. Hah? Fira, sabarlah sayang. Kamu tu kan baru mengandung, tak payah jalan-jalan sangat. Makcik, tolong bawa Fira pergi hospital. Fira nak tengok keadaan dia. Bawa bertenang. Ayah Haji kan kat hospital. Kalau apa-apa kan dia akan beritahu kita. Kan dia suruh kita tunggu kat rumah je. Tak nak, Makcik. Fira kena ada kat sebelah dia. Nak tahu keadaan dia macam mana. Syafira, istighfar ya sayang. Astagfirullahaladzim. Ah, dia dah sampai. Ya Allah. Fira, hati-hati tolong tu. Ayah Haji. Mana dia? Habi? Allah, sat. Ayah Haji macam mana ni? Tak kenapa tahu dengan lah. dia? Ya Allah, elok-elok bang. Habi? Ui. Habi? Astagfirullah. Hang peganglah aku elok. Dah Fira naik. Elok-elok Fira. Ya Allah. Habi bangun, Habi. Ayah Haji, kenapa ni? Kenapa Is macam ni? Ha? Kenapa tak sedar? Fira, sabarlah. Doktor kata dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh nak bangun dah. Habis tu kenapa doktor suruh bawa balik? Kenapa tak rawat dekat hospital? Pasal dia tak boleh nak bangun dah, tak boleh nak buat apa dah. Pasal tu doktor suruh bawa balik. Tak mungkin, Ayah Haji. Abi bangun, Abi. Abi, jangan buat Fira macam ni. Bangunlah, jangan tinggalkan Fira macam ni. Aduh, sakit. Abi bangun. Apa dah jadi tadi? Sorry, sayang. Ya Allah, saya nangis betul-betul ke? Alah, sorry sayang. Abi melampau lah. Sayang, alamak. Ayah Haji. Tak habis-habis main media sosial tu. Itulah masuk dalam teman saya makan. Kan saya dah kata, buat hal masing-masing. Awak hal awak, saya hal saya. Nak makan bawa teman ke? Ha? Makan seorang-seorang tak kenyang? Awak sedar tak? Awak ni masih isteri saya lagi. Awak dah tak nak saya jadi isteri awak lagi ke? Tak nak, senang cerita, lepaskan aja. Lagi panjang langkah saya. Astaghfirullahaladzim. Cakap tu berfikir dulu boleh tak? Banyak hati awak nak jaga tau. Jangan rosakkan perasaan orang lain sebabkan ego awak tu. Oh. Kalau awak rosakkan perasaan saya tak apa. Ha? Awak curang. Lepas tu, sekarang ni, awak pisahkan saya dengan anak saya pula. Awak sedar tak? Ya, saya sedar. Tapi tak ada siapa nak pisahkan awak dengan anak awak. Awak aja yang rasa kehilangan pasal awak tak nak share. Siapa nak share-share ni? Ha? Sharing is caring. Tak ada makna dalam hidup saya lah. Dalam dunia ni, dua perkara yang saya tak boleh buat tau.
Suami saya dengan anak saya. Saya ada dua tu je. Itu pun tak faham ke? Cepatlah! Sayang. 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 Kamu cari Fira? Dia mengajuk kot. Mesti dia marah ke Izman. Itulah, korang tu bergurau terlampau sangat. Samalah macam Ayah Haji tu. Tak apalah yang kau fikir. Kalau Mak Haji marahkan Ayah Haji tu, Ayah Haji bukan salah apa, itu salah Iman. Dah. Mak Haji dengan Ayah Haji tak penting sekarang ni. Yang penting sekarang ni mana bini kamu? Itulah tu, mana dia pergi? Sayang! Ina nampak dia lepak kat tempat biasa dia lepak tu. Tak tahulah dia buat apa kat situ. Okey. Izman pergi dulu Eloklah kamu datang, Ina. Mak Teh ada benda nak cakap. Mana kita duduk sini? Mak Teh nak cakap apa? Kamu tahu kan yang Fira tu cemburukan kamu? Tahu. Tapi nak cemburu apa? Dia patut tahu kan yang Is memang rapat dengan Ina. Fira tu kan isteri Is. Kalau ada orang perempuan lain yang bergesi-gesi dengan suami dia, mestilah dia cemburu. Macam mana rapat perhubungan kamu dengan Is tu? Kamu tak ada apa-apa hubungan dengan dia kan? Sampai hati Mak Teh cakap macam tu. Mak Teh ingat Ina ni saja nak bergatal-gatal ke dengan Isu. Kamu jangan fikir Mak Teh tak tahu apa yang jadi kat KL tu kan? Kali pertama kamu cerai, orang kata kamu curang. Kali kedua pula, orang kata bekas lelaki kamu tu masuk penjara. Sebab kamu biarkan dia dera si Boboy. Takkan pula kali ni, kamu nak orang kata kamu rampas suami orang. Buatnya Fira tu minta cerai ke apa? Kamu nak tanggung dosa? Ya, Umaira. Janganlah macam ni. Abi tahu Abi salah. Soal hidup mati ni Habib buat main Ingat kelakar ke? Ya, tahu. Benda tu tak kelakar. Tapi Abi cuma nak tahu je sejauh mana cinta sayang, kasih sayang pada Abi, itu je. Tapi kalau sayang rasa sayang dipermainkan, Abi betul-betul minta maaf. Abi tak niat, sumpah. Fira kahwin dengan Habib bukan kehendak Fira. Fira jatuh cinta dengan Habib pun bukan kehendak Fira. Allah yang tentukan. Tapi pilihan Allah tu buat Fira bahagia. Fira sayang sangat ikatan kita, Habib. Abi tak pernah rasa sebahagia ni tau sebelum memiliki sayang. Abi nak sayang tahu betapa tingginya nilai cinta Abi pada sayang. Tapi itulah kadang-kadang Abi terasa jugalah bila isteri sendiri tak percayakan Abi. Itu je. Habib, Fira bukan tak percaya Habib. Fira cuma tak nak hilang Habib. Fira mengaku Fira terlalu ikut perasaan. Fira minta maaf. Okey. Abi pun nak minta maaf juga. Dah lah, lepas ni kita jangan cemburu-cemburu lagi Kita kawan. Kita friend. Cemburu tu kan tandanya sayang. Oh, gila. Okey, kita friend. Okey. Sayang, tadi kan saya ada ambil air nyok muda untuk awak. Nanti balik awak minum Beli sejuk sikit. Okey. Boleh?
Tan. 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 Bangun, kita solat subuh. Tan. Hei, awak solat dulu. Hei, saya sakit kaki ni. Terseliur. Pergilah. Kacau lah. Yelah. Jangan lupa solat. Yelah. Ini proposal. Is dah siapkan dah. Tinggal Ina submit dan buat yang selebihnya. Terima kasih, Is. Fira tahu tak yang Is datang jumpa Ina ni? Tahu? Dia yang izinkan. Tadi Is ajak dia juga, tapi dia kata dia nak rehat. Tak apalah, lepas ni pun kita nak balik lah. Is, Ina nak minta maaf. Bila sebabkan Ina, Is lagi bergaduh dengan Fira. Yelah, sebab Ina tahu yang Fira cemburukan Ina, tapi Ina yang tambahkan lagi. Tahu? Is tahu? Is sebenarnya ambil benda ni benda yang positif. Lah bila Ina buat macam tu, nanti Fira akan lebih sensitif. Dia akan lebih sayangkan Is. So, terima kasih. Sampai ni dah? Dah. Okey. Habis tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Tada. Kamera dah siap dah. Fira hantar pergi repair. Baru tadi minta tolong ayah Ci ambilkan. Tengok. Dah elok lah. Ya Allah, bila saya hantar ni? Habis tak perasan pun. Lah, takkan Habib tak perasan. Kamera tak ada. Kamera ni kan nyawa Habib. BFF Habib. Itu dulu. Sekarang ni, sayanglah nyawa Abi. Sayanglah BFF Abi. Senyuman ni, wajah ni, simpan dalam hati ni. Pick up line sangatlah tu. Stalker sangatlah tu. Aduh. Sikit je. Sikit je tak apalah. Tak sakit sangat pun. Sayang, nanti kita balik nanti, kita akan hidup bahagia. Kita akan hadap semua masalah kita bersama. Okey? Okey, insyaAllah. Jom. Jom. Jom balik KL lah. Oh. Kata nak hidup bahagia. Oh, yelah. Hidup bahagia. Kata pun bahagia juga saya kalau tidur. Kuih bang. Mazni tak berniaga ke? Mazni. Tahu dah 2-3 hari dia tak berniaga kat sini bang. Dia cuti ke sakit ke apa? Itu saya tak pasti lah bang. Tapi dia suruh saya jagakan kedai sementara dia tak ada. Tak apalah, saya balik dulu. Assalamualaikum. Salam. Kuih tak nak bang? Tak apa tak. Ken salam kat dia kalau dia datang balik. InsyaAllah. Nanti saya jumpa bang Baik-baik jalan. Habib. Yep. Thank you. Tadi kan,
saya nampak Zarina masa kita keluar tadi. Kenapa tak tegur? Iya ke? Abi tak perasan pun. Kenapa saya tak beritahu? Okey. Saya jealous saya. Saya tak boleh tengok Abi dengan Zarina. Kalau tak boleh tengok, dah lama dah Fira tak bagi jumpa dia. Fira ni kan ada power. Queen power. So? Apa cerita? Cerita yang mana? Pukul 7 ke pukul 10? Saya tengok semalam yang pukul 4.05 punya. Pukul 7 sebenarnya best juga kan? Oh, kan? Habi dengan Zarina lah. Oh. Kenapa Is pula yang minta maaf? Kenapa pula? Yelah, sebab Ina kan pernah susahkan Is untuk kepentingan Ina dengan Daris. Ina lupa yang Is dengan arwah Iman dah banyak tolong Ina. Tapi disebabkan mulut Ina, Fira marahkan Is. Ina mengaku yang Ina pernah ada perasaan dekat Is. Masa Ina dapat tahu Is nak bernikah dengan Fira, Ina cemburu sangat. Tapi itulah, Ina selalu ingatkan diri Ina. Siapalah Ina ni kan, tak layak pun. Tapi itulah, kadang-kadang syaitan tu menghasut. Sampaikan Ina psycho Fira, sampai dia cemburu ke Ina. Ina minta maaf Is. Tapi kalau Is tak nak maafkan Ina pun tak apa, Ina faham. Lah, kenapa pula Is tak nak maafkan Ina pula? Ina tahu tak? Is selalu doakan Ina. InsyaAllah satu nanti Ina akan ditemukan dengan lelaki yang baik. Ina baru tahu tau. Sebenarnya Daris yang buruk-burukkan Ina dekat bekas suami Ina. Dia fitnah Ina macam-macam. Kalaulah Ina tak ikutkan hati masa tu. Salah. Benda lepas tu kita jadikan pengajaran. Is harap sangat Ina cari kebaikan dalam hidup. Sebab sukses dalam kehidupan ini bukan sebabkan apa tujuan kita tahu. Tapi apa hasil. Alah, kau pernah macam tu. Awak marah saya? Tak marah. Geram je. Geram? Yelah, geram. Tapi Fira terima kasih jugalah dengan dia. Sebab dia lah Fira selalu fikir yang terbaik buat Habi. Alhamdulillah. Baik hati isteri Habi ni. Sebab itulah Habi sayang tau. Kebaikan tu berani. Niat tu kunci hati. Wow. Sedap kata-kata tu. Tahu suara saya sedap. No, bukan suara. Kata-kata tu. Suara apa sedap. Saja telefon selalu. Oh selalu. Ku kan selalu ada. Bisa saja telefon selalu. Tan. Dahlah tu main telefon. Jom kita solat maghrib dulu. Awak ni kenapa? Nak solat-solat lah. Saya nak solat pada pandailah saya. Tan, solat ni bukan pilihan, bukan option. Solat ni wajib tau. Awak tahu kan saya jatuh pagi tadi? Kaki saya ni terselio, sakit lagi. Saya tak boleh nak berdiri. Nak solat macam mana? Bukan tadi saya tengok awak jalan okey je apa? Milah pun dah tolong urutkan kan? Tak boleh berdiri lama. Dan Islam tu mudah. Sangat mudah. Kalau tak boleh solat berdiri, kita boleh solat duduk. Tak boleh solat duduk, kita boleh solat baring. Awak ingat saya ni orang cacat ke? Nak solat baring, nak solat duduk. Orang yang bercakap macam tu, otak dia sakit kan? Apa awak cakap? Ha? Awak dengar sini ya.
perempuan yang awak cakap ni sakit otak ni kan? Ha? Yang lahirkan anak awak ke dunia ni, tahu tak? Perempuan ni juga yang tutup aib awak. Segala perangai buruk awak tu saya simpan je. Ada ke saya masukkan dalam FB ke apa ke? Tak ada kan? Saya tak ada viralkan pun. Dah tutup baik-baik dah. Cuma hati ni sakit lagi, tahu tak? Jahat sangat ke saya sebab saya pernah curang dengan awak. Sampai saya tak layak terima penghormatan daripada awak. Jahat pun. Lagi tak guna. Terima kasih, Intan. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni saya tahu apa nilai diri saya ni. Terima kasih, Intan. Ya ke rindu Fira? Tanta keluar jumpa Awex. Lepas tu lupakan Fira. Itulah pasal lelaki ni memang ramai awex tau. Tapi isteri seorang. Jangan nak mengada Memang betul lelaki boleh kahwin 4. Tapi Fira ni tak rela bermadu. Okey? No. Mana pula boleh macam tu? Dosa tau. Menentang hukum Islam. Betul, tu hukum Islam. Tapi bukan semua perempuan boleh reda, boleh bersabar. Kalau tak ada keikhlasan, lebih baik leraikan daripada tanggung dosa. Dahlah, tak naklah cakap pasal ni. Habi dah cukup dah, dia sayang seorang. Cukup, enough, I love you. Sayang. Sayang perasan tak? Sejak balik kampung hari tu, saya dah tak muntah sangat dah. Nampak sihat. Perasan? Maaflah. Mungkin sebab dekat situ angin fresh kot dekat kampung. Kalau macam tu kita selalu balik sana lah. Itulah tu. Kena selalu pergi abang ni. Kan? Fira nak kerja balik boleh? No. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Bagi kandungan dalam tu sihat dulu. Okey? Okeylah sayang. Habis ada kerja sikit ni. Nanti Habib call lagi, okey? Tapi jangan lupa tau. Kenang Habib dalam doamu. Okeylah. Bye. Assalamualaikum. I love you. Salam. Assalamualaikum suamiku. Fira mencintaimu dengan sederhana, tanpa tuntutan atau kebanggaan. Fira tak ada cara yang lebih baik untuk balas segala kebaikan Habi kecuali cinta. Sebab bahagia ni bukan bererti miliki semua yang kita cintai. Tapi bahagia ni adalah mencintai semua yang kita miliki. Sekarang, Fira cuma nak cakap yang Fira bahagia. Sebab Habi ni milik Fira. Kenapalah susah sangat aku nak hantar pesanan suara dekat dia ni. Hello, Ma. Mama geramlah papa ni. Dari semalam tak balik-balik. Dia ingat Mama ni apa? Sesuka hati dia buat Mama macam ni tau. Ma, apa Mama dah cakap dengan Papa? Cakap apa? Macam biasa je. Ma. Tak ada. Semalam
Mama jatuh. Masa maghrib tu, Papa ajak Mama solat sekali. Mama cakaplah, buatlah dulu, solatlah dulu. Papa marah Mama. Dia kata Mama ni sakit otak. Lepas tu Mama cakap apa? Lepas tu Mama marah dia lah. Suka hati cakap Mama sakit otak. Dia yang sakit otak sebenarnya. Mama cakaplah dia lelaki tak guna. Astaghfirullahalazim, Ma. Mana boleh isteri menghina suami? Habis tu dia cakap Mama tak apa ke? Ma, Papa bukan suruh Mama buat apa pun. Papa suruh Mama solat je kan? Mama tahu tak? Cinta kita pada Allah dengan solat. Cinta suami pada isteri dengan taat. Mama tak takut ke kalau Papa tu tak balik? Is tolonglah Mama cari Papa. Is je yang boleh tolong Mama kan? Ma, ni sementara Papa tak ada ni, Mama tinggallah sini dulu. Is bukan apa kalau biarkan Mama sorang-sorang kat rumah tu, takut apa-apa jadi, tak sihat ke apa kan? Mama minta maaf lah menyusahkan Is. Apa? Mama tumpang dulu ya kat rumah Is ni. Terima kasih. Tapi Is janji dengan Mama, tolong cari Papa. InsyaAllah, Ma. Mama rehatlah dulu. Tapi kalau Fira tak suka Mama tinggal sini, Mama baliklah. Tak adalah, Ma. Tak pernah kita orang tak suka kalau Mama atau Papa tinggal kat sini. Rumah ni sebenarnya lagi berkat kalau ada Mama dengan Papa. Cuma Is nak kalau boleh kali ni Mama rehat, tenang-tenang, jangan fikir apa-apa dah. Kalau boleh Is tak naklah ada antara kita terkecil hati ke apa. Is harap sangat Mama dan sayang fahamlah. Sebab Is sekarang ni kerja dah berat sikit dah. Nak kena jaga dua hati. Is keluar kejap. Mama nak air tak? Fira boleh buat kan? Okeylah. Mama rehat je dulu. Okey? I bukan dekat rumah I tau. I dekat rumah anak I. I stay sini sekejap lah sebab husband I out station. You nak datang sini? Datanglah. I tunggu ya. Okay, see you. I share location, okay. Okay, bye. Mama? Fira nak ajak Mama makan sekarang. Tapi kawan Mama nak datang Kawan Mama nak datang. Kawan Mama nak datang, nak bawa durian. Dia dah on the way dah. Kenapa Fira tak suka makan durian? Kalau tak suka, tak apalah. Mama telefon dia, cakap dengan dia tak payah bawa durian lah. Tak. Bukan, Mak. Fira suka durian. Okey je. Betul ke? Betul. Okey. Ini durian Musang King tau. Sedaplah tu. Fira ambil lauk lah. Fira? Is tak balik lagi ke? Belum. Sekejap lagi dia balik. Rasa-rasanya Is cari Papa tak? Cari tu, Mama jangan risau sangatlah. Ni terkulat-kulat dari tadi pandang durian tu. Nak ke? Nak. Tapi Fira tak beranilah, Ma. Lah orang cakap perempuan yang baru mengandung ni tak elok makan durian. Takut memudaratkan. Siapa cakap? Adalah. Durian tu makanan. Bukannya racun perosak. Boleh makanlah. Boleh. Nak? Okeylah, Fira ambil pisau. Kita pisau. Cepat sikit.
Sabar Is, tak ada sakit yang serius pun. Lagipun Fira masih ada kat dalam lagi dengan doktor. Alah, Mama Is tu sengaja je buat macam tu. Fira tu kan mengandung, dia tonyoh juga bagi makan buah durian, kenapa? Durian tu kan panas, tak boleh makan, tahu tak? Zah, sabar Zah. Doktor cakap belum ada bukti lagi. Kalau dia lemah pun disebabkan janin, bukan disebabkan makanan. Awak bukan tak tahu anak awak tu hantu durian. Tolonglah lepas ni jangan bagi Fira tu duduk sendirian dengan Mama Is dekat rumah Umi tak peduli. Tak pedulilah apa Mama Is nak cakap pun, hantar Fira dekat rumah, faham? Is, jangan ambil hati pasal Umi Sebab Umi tu memang sayang Fira. Tak apa, faham. Bisa je telefon selalu. Ku kan selalu ada, bisa je telefon selalu. Dari sekarang ni Is tak percaya Mama lah. Is lagi percaya cakap Mak Mentua Is tu. Bukanlah, Ma. Mama sendiri tahu kan, perempuan mengandung tak elok makan durian. Is, apa tak eloknya? Dah dia mengandung, dia teringin nak makan, takkan tak kasih. Masalah lah Mama macam ni. Is lagi percaya cakap Mak Mentua Is kan? Tak apalah, besok Mama balik lah. Alamak, dah lama. Okeylah, kita tak payah cakap pasal benda ni lagi. Lagipun Mama nak tunggu sampai Is jumpa Papa kan? Nak tunggu macam mana kalau Is tak percaya kat Mama? Baik Mama balik. Apalah Is. Ma. Habi. Ya sayang, sekejap ya. Mama, Fira nak keluar pergi kedai jap. Mama nak ikut tak? Nak ke Fira dekat-dekat dengan Mama ni? Nanti kan Umi Fira tuduh yang kemukan pula. Taklah Mama, jangan risau. Fira dah explain semua dah dekat Umi. Nanti Papa balik, Mama janji Mama pun baliklah. Jadi Mama tak ganggu Fira dengan Is lagi. Ma, kalau Mama nak duduk sini lama-lama pun Fira tak kisah. Fira okey je. Cuma Izman, dia kalau boleh nak Mama dekat sisi Papa. Papa? Papa duduk kat hotel ni lah. Dekat dengan Mama Fira. Papa nak tahu perkembangan Mama. Tapi deep down, Papa marah. Papa kecewa, benci dengan Mama. Papa rasa Papa dah tak nak ambil tahu lagi dah pasal Mama. Tapi Papa malu dengan Is dengan Fira. Nak malu apanya, Bah? We are a family, kan? Yelah, Papa dah tak mampu nak kontrol Mama lagi. Sebab tu Papa malu dengan korang. Is ada nasihatkan Papa. Suruh jaga agama Mama. Is minta Papa suruh Mama solat. Demi Is, Papa dah buat semua tu. Papa dah buat everything dah, Fira. Papa kena buat semua tu bukan demi Izman. Tapi demi Allah. Demi Papa sendiri. InsyaAllah, Mama akan berubah. Tak apalah, Fira. For the time being, maybe itu yang Mama nak. Papa minta Fira dengan Is tolong tengok-tengokkan Mama, Is. Papa nak pergi mana lagi, Ma? Papa nak pergi jauh, Is. Tapi Mama tu kan masih isteri Papa lagi. Takkan Papa nak tinggalkan amanah Allah macam tu, ya? Abang, Intan minta maaf dengan Abang. Bukan senang saya nak maafkan awak, Tan. Awak dah malukan saya depan anak menantu saya.
Awak dah jatuhkan maruah saya sebagai seorang suami. Tapi kita boleh mulakan hidup baru kan? Hati saya ni sakit, Tan. Pa, semua orang buat silap lah. Kecil ke besar kan. Kita kena bangga dengan apa yang Mama buat sekarang ni. Okey. Saya boleh maafkan awak. But one condition. Please say something to Syafira. Bagi tahu dia yang awak dah terima dia sebagai seorang menantu. Fira, Mama minta maaf dengan Fira. Mama selalu buat salah dengan Fira. Selalu cari pasal dengan Fira. Mama buat macam-macam dengan Fira. Maafkan Mama ya. Dan Mama juga nak berterima kasih dengan Fira. Sebab jumpakan Mama balik dengan Papa. Fira dah lupakan semua tu, Ma. Fira sayang Mama macam Fira sayang parents Fira. Alhamdulillah, semua dah okey dah. Habi, sekarang ni kan kita hidup happy je kan? Rasa smooth je. Tak ada masalah apa-apa. Fira rasa tenang sangat. Semua tu jadi sebab sayang punya kesabaran lah. Sebab sayang selalu sabar. Tapi ingat kalau sayang tak sabar, dah lama dah kita... tak nak sebut benda tu, tak baik lah. Kan? Ya Humaira, thank you sebab jadi pendamping syurga Abi yang cukup sempurna. Yalah. Habib pun sama sebab jadi imam Fira yang cukup sempurna. Dah besar dah perut ni. Tak sabar nak tengok dia keluar. Sama lah ni. Mesti comel. Macam? Macam sayang lah. Tak ikut habis-habis dia nanti. Sayang. Bulan depan nak puasa dah. Excited kan? Excited? Yelah. Excited lah. Kita boleh sahur sama-sama. Kita boleh buka puasa sama. Kita boleh beribadat sama-sama. InsyaAllah. Kan? Ni satu lagi. Abi ingat minggu depan Abi nak buat penduduk selamat lah. Yalah untuk sambut baby, untuk sambut puasa. Lagipun rumah kita ni tak pernah buat kenduri lagi kan? Saya okey tak? Okey, setuju. Okey. Alhamdulillah. Kalau syahadah tu janji setia manusia pada Allah, maka kasih sayang adalah janji setia seorang yang bernama suami. Terima kasih Habib sebab menjadi suami yang ikhlas dan terpuji untuk Fira. Ya Allah. Dah 30 pesanan suara dah untuk Habib. Bila aku nak bahagi semua ni? Takkan nak tunggu sampai aku mati kot. Bestnya kalau Habib boleh tahu sendiri.
Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu.